Santai dulu geng. So, inilah V-Farm Village dekat kolam kanak-kanak punya. So, abang kakak semua boleh nampak. Besar kan? So, kalau nak bawa mandi, jemput datang Sabtu Ahad dan pukul 10 sampai pukul 5 lah. So, Assalamualaikum bang. Bang, nak tanya sikit lah bang. Boleh bang? Macam mana V-Farm bang? Kita nak tanya feedback pasal V-Farm. Boleh tak bang? Pada saya tempat ni memang menarik lah. Menarik. Dengan Alhamdulillah. yang cantik dengan friendly, kid friendly lah. Alright. Abang dari mana bang? Saya daripada Sekat Tanjung Piai. Tanjung Piai. Sebelum tu, kita tanya-tanya feedback kan. Saya tak tahu nama abang lagi. Apa nama abang? Saya Hakim. Hakim. Alright, abang Hakim. Abang Hakim datang sini dari pukul berapa bang? Saya pukul 12 tadi. Dari pukul 12. Tapi anak tak nak keluar. Alright. So nanti kejap lagi masih lagi kat sini ke ataupun ada plan nak pergi mana lagi? Tak ada. Saya balik. So next time abang nak repeat lagi tak kat sini? Saya ingat nak buat family day kat sini. Family day. Alright. So tunggu kita punya chalet dengan homestay buka lah Okey. Alright bang. Terima kasih bang. Okay, terima kasih. Okay, so itulah feedback daripada customer kita yang lepak mandi-mandi dekat V-Farm Village ni. So kalau abang kakak semua nak datang, jemput datang guys. V-Farm Village berada di mana? Kampus Pakajaya, Pekan Nenas, Pontian, Johor. Santai dulu.